Okay, hari ni aku pergi tukar tayar motor jap. Tayar belakang. Sebab dah 2-3 kali lah aku macam naik jet ski. Dan lagi-lagi time hujan. Panas. Oh lama. Aku lupa pakai ni lah, tali helmet. Sekejap. Itu time hujan. Aku drop gear pun dah macam luncur. Wush, what the heck? Aku rasa aku nak tukar tayar tadi. Lari bhai. Lagi-lagi motor ni tok tinggi. Pula sikit memang lari betul. So daripada nak berjimat, tunggu lagi 1-2 bulan, aku rasa better aku tukar terus lah. Aku nak pergi tukar tayar dekat apa ni, Cheng Bikers. So far aku rasa dekat kedai dia lagi murah lah compare dengan kedai lain. Tengoklah macam mana nak tukar Michelin ke, Dimson ke, apa lagi, Early ke. Tapi aku nak ambil yang tahan lama lah, bukan lama, long distance lah, untuk daily punya. Daily dengan waktu hujan memang grip lah, itu yang penting. Sebab Malaysia ni kau tahulah, pagi, petang, pagi panas, tengah hari panas tuk-tuk, petang nak balik kerja hujan. So better kita cari yang untuk cari yang grip waktu hujan lah, jalan basah. Beli motor memang mahal. Bagi aku mahal lah motor ni. Beli motor memang mahal, takkan tayar pakai tayar cap ayam, nak tunggu sampai botak baru nak tukar. Ni kalau accident tayar botak, sakit. Harap walk in ni boleh lah. Sebab kadang motor yang kedai famous dengan motor-motor besar ni kena buat appointment dulu. Sebelum ni aku pernah pergi overhaul lah aku punya R15 aku. Sabtu Ahad memang tak boleh buat apa lah. So memang kena buat appointment, tinggal motor hari weekend, hari weekday. Tapi mujur lah, bengkel tu bagi duk dekat aku, duk 200 ke. So boleh lah buat pergi kerja. Tapi ini kedai lain lah, aku nak pergi bengkel lain, Cheng Biker. Tu masa balik kerja aku ada lah pergi isi minyak pula, isi angin motor ni. Memang kurang, betul-betul kurang lah. Aku rasa sebab tu lah aku punya motor ni rasa macam berubah sikit masa bawa tu. Punca dia memang angin lah. Tapi still kena tukar tayar belakang lah, itu yang penting. Ford aku rasa nak servis, tunggu servis sekali dengan buat buff kirin terus kot. So
depan tak ada masalah. Mungkin 31,000 aku tukar lah. Aku buat off kira terus. Sebab owner lama tak buat off kira lagi. Pasal harga memang still jackpot lah. Try sikit pasal pump angin ni. Memang tak rasa lah. Kurang lah rasa dia bubur-bubur dia. Ke sini. Betul lah sini. Aku pun jarang datang sini, lupa. Alamak, buka ke tak? Ya, buka. Ramai orang. Ramai. Boleh dia tukar ke tengok gaya macam tak ramai orang. Dia ni harap cepat je lah. Kejap je. Tak payah baru bye. Boleh masuk ah? Wah, Fireblade. Nak tukar tayar belakang? Tayar belakang? Tayar apa nak pakai? Daily apa okey lah? Daily. Untuk daily, Michelin okey. Yang grip hujan lah, jalan basah. Angel GT. Brand apa? Itu Pirelli Oh. Tengok dulu itu berapa? Wih, panas. Michelin pun ada. Mana Michelin? Aku tengok Michelin yang tu. Kalau 18 54. Kalau Michelin berapa? Pilot apa? Pilot 6 Pilot 6 Michelin. Dia Michelin ada banyak. Pilot 6. Ya, ni. Ini berapa? Road 6 Pilot Road 6. 7,5. Mahal juga. Siap pasang lah. Balancing kali. Yang tadi apa? Mana Pirelli tu? Pirelli ni. Mana Pirelli ni? Aku nak buka baju dulu, panas. Alamak, aku lupa nak ni.
Ni apa dia? Okay, gerak dulu. Okey. Wih, panas. Akhirnya aku tukar Pirelli GT, Angel GT. Murah sikit lah, 54. Nak tukar Michelin Road 6 tu agak keras sikit. Bismillah. So kita nak balik lah. Tak, wife pun dah call. Dia nak keluar hujung minggu ni untuk meluangkan masa dengan keluarga. Tadi bos bengkel tu cakap tayar ada wax lagi, so tak payah nak bawa laju-laju sangat. Apa tahu masuk laju tu 200 ke atau 100 lebih. Oh, 3,000. Motor aku dah 3,000 bhai. 30,000. Sorry. Dah 30,000. Lagi beberapa ribu aku nak kena buat VC lah. Motor ni kalau kita jaga baik, baiklah dia.